Sayang 1000 kali sayang, Indonesia hampir menjadi juara Asia dalam futsal. Tapi selepas full time seri, selepas extra time seri, selepas 5 penalti seri, sepakan yang keenam, Indonesia terpaksa akur apabila dikalahkan oleh Raja Asia, Iran. Okey, jom kita sembang sikit pasal game futsal yang sangat-sangat epic ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten macam ni boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. Pertama sekali, inilah dia perjalanan Indonesia ke final, mengalahkan Vietnam. Okey, yang itu aku boleh expect lagi, tapi membuat kejutan dengan mengalahkan Japan dan berjaya mengikat Iran berlawan sama level dengan Iran sampai ke penalti lah. Okey, tapi kalah dekat final. Dekat first half, Indonesia leading 3-2. Awal-awal tu Iran yang skor, Indonesia macam tergamam, penonton macam terdiam. Ambil masa sikit untuk grow into the game, and dalam masa sekejap sahaja Indonesia skor 2 gol dalam 1 minit. So dekat situ nampak Indonesia dah ada momentum yang sangat-sangat baik sampai leading 3-1 dan kemudian seri 3-2. Sorry kalau aku ada salah fakta sikit sebab banyak gila gol malam ni, so mungkin ada yang aku tersilap. Kemudian dekat full time tu Indonesia sebenarnya dah leading 4-3. Tinggal beberapa minit sahaja lagi perlawanan nak habis, and Iran sempat menjaringkan satu lagi gol untuk menyamakan kedudukan, membawa perlawanan ini ke extra time. Dekat extra time sekali lagi Indonesia leading 5-4. Time tu aku rasa tinggal less than 2 minutes. Sejujurnya waktu tu aku rasa Indonesia dah nak menang dah. Okay, Indonesia menang 5-4 lah ni. Okay, even player-player Indonesia sendiri dah ingatkan ke semua player untuk compose, stay cubalah untuk menjaga leading ni kan, tak nak bagi kena gol last minute ke apa ke. Tapi Iran memang betul-betul lihat Iran ni seri lagi 5-1. Lepas tu dekat sepakan penalti pun Indonesia dapat lagi kelebihan. Sebab awal-awal tu penyepak pertama tu Indonesia skor, Iran tak skor. Lepas tu dekat yang keempat Indonesia pula tak skor, Iran skor. Korang boleh tengok momentum penyokong-penyokong dalam stadium tu, sebab ni main dekat Indo kan. Memang betul-betul dahsyat lah. Okay, kredit aku berikan kepada follower pula dah, supporters yang ada dekat stadium tu memang betul-betul membantu tim futsal Indonesia ni. Tapi sayang 1000 kali sayang, Indonesia terpaksa akur dengan tempat kedua. Aku rasa memang sangat-sangat aku rasa diorang pun rasa terkilan lah, rasa sedih lah. Sebab yelah, kalau Indonesia yang ketinggalan tak apa juga. Ini Indonesia yang leading banyak kali, leading kat half time, leading sebelum habis full time, leading sebelum habis extra time, penalty shootout pun leading juga, tapi kalah. Okay, so it's still the best performance dalam sejarah futsal Indonesia. So tahniah aku ucapkan. Itu saja guys. Macam biasa, yang nak support we bro, tekan butang follow.